Ada yang tanya, saya ni dah ambil vitamin C hari-hari, tapi kenapa cepat je jatuh sakit juga? Ada tak yang macam ni? Mungkin salah satu cara anda ambil tu kurang tepat. Tapi yang paling penting, take note yang nombor 4 dan nombor 5. Sangat penting jika you all nak vitamin C tu betul-betul serap oleh badan. Okey, ini cara betul nak pastikan vitamin C tu betul-betul diserap oleh badan. Pertama, pastikan vitamin C yang you all ambil tu, ambil vitamin C selepas makan. Kerana vitamin C ni dia larut air. Bila ada makanan, serapan tu jadi lebih perlahan dan berkesan. Yang kedua, pastikan you all cukup minum air. Bila badan dehidrasi, vitamin C ni susah nak bergerak ke seluruh sel. Yang ketiga, yang ini ramai sangat kadang-kadang tak perasan terbuat, iaitu elak ambil serentak dengan kafein. Kopi dan teh ni boleh ganggu penyerapan nutrisi. Jadi kalau nak minum, jarakkan sekurang-kurangnya sejam ke 2 jam. So yang keempat ni, penting itu konsisten setiap hari. Vitamin C ni dia tak boleh simpan lama dalam badan. So bila tak top up harian, imun badan kita ni cepat turun semula. Yang kelima, yang inilah yang paling penting juga, pastikan pilihlah vitamin C yang ada sustain release. Sustain release ni maksudnya dia melepaskan vitamin C tu secara perlahan-lahan selama beberapa jam. Jadi badan kita dapat manfaat penuh tanpa pembaziran. Jangan sia-siakan vitamin C yang kita dah ambil tu. Ambil dengan cara yang betul biar setiap tablet yang kita makan jadi perisai sebenar untuk lawan virus. Nak dapatkan vitamin yang bersifat sustain release, selamat semula jadi, boleh tekan link dekat bio profile.